Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wahai Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman terlebih dahulu daripada kami. Semua orang yang beriman yang terdahulu, kita mendoakan keampunan buat mereka. Yang dekat, yang jauh, yang kita kenal, yang tak kenal. Antara yang kenal dengan tak kenal, mana yang lagi ramai? Lagi ramai yang kita tak kenal. Tapi nak kata bahawa ini dia sifat orang beriman, bahawa tidak ada rasa benci, tidak ada rasa tak suka, tidak ada rasa dendam kesumat, tidak ada apa perasaan-perasaan yang tidak baik dengan sesama kaum muslimin, yang dikenal ataupun yang tak kenal, yang hidup ataupun yang dah mati, yang baru mati ataupun yang sudah beratus-ratus tahun meninggal dunia. Dia mendoakan untuk kebaikan, keampunan untuk mereka semua. Ini nak kata ciri luar biasa yang tidak ada pada penganut agama yang lain, hanya ada dalam kalangan kaum muslimin sahaja. Nak kata bahawa ini juga yang membezakan antara ahli sunnah dengan ahli bid'ah, di mana ahli sunnah mereka sentiasa berbaik sangka, bahkan memuji generasi Islam pertama yang dahulu, golongan salaf, golongan salafus salih. Mereka memuji generasi Islam pertama dahulu. Berbanding dengan ahli bid'ah, mereka saling mencela. Ahli bid'ah, antara ciri mereka, mereka saling mencela dengan sesama kaum muslimin, dan endah tak endah dengan generasi pertama Islam dahulu, para sahabat, tabi'in, tabi'in. Hanya pendukung as-sunnah, hanya ahli sunnah dengan erti kata yang sebenar, hanya golongan salaf yang memuji generasi salaf pertama dahulu, mengakui jasa dan kebaikan mereka. Sedangkan ahli bid'ah, mereka tak peduli, dan kemuncaknya mereka menganggap bahawa mereka tidak ada apa-apa kelebihan. Pemikiran, pemahaman mereka terhadap agama tidak ada beza dengan kita. Bahkan boleh jadi kita lebih bagus daripada mereka. Na'udzubillah. Sedangkan generasi salaf dahulu adalah sebaik-baik generasi yang dipuji. Para sahabat dipuji oleh Allah dan Rasul.